Kami tak kata apa pun. Awak yang cakap pasal kami. Saya kata kat awak, saya tak kira. Saya tetap akan cakap dekat orang yang awak tak awak ni orang PAS ni teruk. Yang menyokong PAS ni teruk ni. Yang awak menganjing-menganjing. Awak macam mana? Yang awak nak menganjing-menganjing ni kenapa? Pilihan raya sudah lah. Saya tak menganjing. Saya cakap benda. Tak ada, tak kira. Saya akan terus jalan gerak kerja berkempen untuk memenangkan Barisan Nasional. Awak nak kata apa, awak kata lah. Saya Kenapa lawan awak awak kalau awak kata awak nak menangkan PAS. Kenapa awak letak gambar awak pemimpin kami dekat room awak? Okey, gambar pemimpin saya pun ada kat situ. Itu calon, itu bukan pemimpin. Awak ni, pemahaman awak ni, ini calon ni. Dia bakal tokong kami. Oh, macam tu bahasa awak sebagai penyokong PAS ahli PAS memang guna bahasa macam tu. Bila dia menang, dia akan jadi tokong. Kami akan sara dia. Awak boleh. Makna dia akan makan gaji buta. Awak sanggup macam tu Memang Tok Guru mana boleh bagi buat kerja. Dia ni orang agama, ulama. Ulama kalau kita bagi kita derhaka pada ulama. Jangan hina ulama dengan bagi macam-macam kerja. Bagi dia makan, bagi dia welfare, bagi dia bini, bagi dia semua tu. Untuk dia kenyang. Sebab apa kita nak keberkatan bila ada Tok Guru memerintah kawasan kita? Oh, makna dia asalkan dia wakil PAS dia macam tu lah. Macam tu lah cerita dia. Memang itulah semua macam tu. Memang macam tu. Awak takkan bagi dia buat kerja? Tak boleh. Mana boleh buat kerja Tok Guru. Oh. Hang tak tahu ke? Bisa ulama. Ustaz, kita punya calon ustaz juga. Tak. Pak Yus. Kalau awak punya calon ni ustaz, saya punya calon pun ustaz, tapi calon saya ustaz yang ada PhD. Korang kalau korang ambil calon ustaz pun, korang tak jadikan dia tokong macam kami. Korang tak tahu guna macam mana nak guna ustaz. Ustaz bukan untuk bagi dia buat kerja, tetapi untuk kita bagi dia rumah sebiji, bini 2-3 orang. Kan? Baru dia kenyang, baru itu kita bagi dapat gaji sebagai adun. Ya, betul. Macam tu. Betul. Sekadar bagi gaji dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, itu adalah peranan sebagai tokong yang untuk dipuji dan dipuja. Cuba tengok tokong-tokong lain. Sama kan? Kami setakat ni untuk bahagian negeri punya, bukan negeri, bahagian MP punya kami ada 74 tokong. 74 tapi iya ke 74? Tiga orang untuk tokong. MP saja saya rasa dah kurang dah. Saya rasa dah kurang dah tu sebab ada 6 orang dah tak jadi tokong. Habis tu macam mana tempat tu hilanglah keberkatan. Saya tak tahu. Sebab dia menyatakan sokongan pada kerajaan perpaduan. 6 tempat. 6 MP dah bagi sokongan pada kerajaan perpaduan. Macam ni. Mana dah kurang daripada 74 tolak 6 adalah 68. Mana hampa ada 68 je lah. 68 tokong. Apa yang kau orang buat sampai kami berkurangan tokong kami? Kau orang buat apa dengan tokong kami? Janganlah main isu 3A kat sini. Nanti awak cakap tokong-tokong, nanti orang cakap isu 3A pula. Awak sanggup ke? Saya cakap terus terang je. Saya cakap tegak Awak punya pemimpin semua tak boleh pakai. Kami semua tak pandai buat kerja sebagai pembangkang. Kami bukan ambil pemimpin untuk bekerja, saya dah bagi tahu, untuk dipuji dan dipuja. Itu saja. Ya. Mana rakyat biar. Kami akan berusaha untuk cari pendapatan dan akan berusaha untuk bina kawasan kami sendiri. Tanpa mengganggu barang yang kami puji dan puja.
Walaupun dia buat salah. Dia orang maksum. Mereka tutup guru. Walaupun dia membawa fitnah. Kenapa awak boleh kata dia salah? Kalau dia buat fitnah mesti ada sebab. Tokong kecil ada berapa? Ramai juga. Dekat Terengganu full. Full. Semua tempat ada tokong. Dekat Kelantan kurang 2. Tak silap saya. Dekat Kedah ada lebih kurang berapa? Kurang 3. 3. Dekat Kalas. Itu kawasan-kawasan yang tak ada tokong. Kat Kelantan kurang 3. Kurang 3. Tokong 4. Ada yang marah kan? Siapa dia tu? Celaka. Astaghfirullahaladzim. Tak tahu. Dah betul lah. Memanglah tokong. Saya nak clear cut ni. Pak Ayus masih ahli PAS ke? Apa masalah awak saya masih ahli ataupun tak? Tapi sekarang ni tolong awak macam tak bersetuju je bila saya cakap tolong turunkan gambar tak guna. Turunkan gambar bakal tokong tadi. Tak nak. Tokong kami tokong kau orang tak boleh naik. Tokong kami ada nyawa. Tokong kami perlukan rumah, perlukan gaji, makan bini, semua dia perlukan. Dia tak macam tokong palsu. Dia tokong ni hidup punya. Ada nyawa punya. Korang ada? Hanya ada di Malaysia lah. Macam tu. Memang kami macam tu. Mana boleh bagi buat kerja? Tak percaya tanya semua rakan-rakan dalam PAS. Tokong-tokong mana boleh buat kerja? Berdosa. Tak boleh bagi kerja. Berdosa lah. Berdosa lah. Tok Guru bagi buat kerja. Gila apa? Hampa ingat Tok Guru boleh kau nak longkang duk pacang tiang bendera, pacang tiang elektrik. Buat jalan. Gila apa hampa nak bagi Tok Guru buat kerja tu? Boleh tak apa hormat dengan tokong-tokong? Tak nak. Tengok dia kata saya tak nak. Pasal apa dia kata mulut jahat? Bukankah itu yang berlaku? Tak nak. Apa yang tak nak? Saya tak ajak kahwin pun. Betul kata Pak Yus, Nabi pun ada kerjaya. Okey. Makna tokong lagi dahsyat eh. Woi, tokong biasa dia letak. Macam ni nak ni. Biasa dia pun letak kan. Macam tu. Lebih kurang lah. Ni biasa dia letak kat tiang lagu ni. Tapi yang ni tokong hak ni dia bukan boleh duduk kat tiang saja. Dia nak Alfahad. Dia nak welfare. Dia gaji nak puluh-puluh. Gaji dia mau. Bini dia mau. Gaji yang penting. Mesti lah. Allowance dia mau. Paling penting. Allowance sebagai adun tu yang penting. Dia mau. Itu semua dia mau. Tapi kena layan dia seperti tokong Tak boleh bagi kerja. Kita kena ambil keberkatan dia. Nak sentuh kaki dia pun boleh dapat berkat. Tapi tak payah nak sampai Jelas lah. Awak punya tahap ni sampai gambar pemimpin awak pun awak tak bagi saya naikkan pemimpin saya kenapa awak ambil? Awak minat sangat dengan pemimpin saya ke? Tak, saya nak comparekan pemimpin awak dengan pemimpin saya. Tak sama. Pemimpin awak berpeluh. Nak jumpa anak bini pun susah. Pemimpin kami bini ramai. Dia boleh bermewah-mewah dengan wanita. Pemimpin korang hidup
Jadi mana pemimpin pemimpin- awak angkat pemimpin pemimpin kau ni untuk orang- dia tambah bini lah. pemimpin kau orang hanya jadi barua kepada rakyat. Ni pemimpin UMNO ni standard barua rakyat je. Tengok pemimpin kami. Kami puji dan puja. Kami dah tahu. Mana lagi style? Mana lagi style? Pemimpin kau orang dengan pemimpin kami, yang mana lagi style? Pemimpin kau orang balaci, baru rakyat. Lepas tu bagi macam-macam lalai masuk penjara pada muka. Masuk penjara bagi macam-macam kan. Koyak Koyak aku kalau dia cakap pemimpin aku macam tu. Pemimpin UMNO baru rakyat. Konon nak ambil hati rakyat konon. Lalah masuk penjara juga. Nampak? Tengok tokong kami. Tak buat apa pun. Relax je. Gaji dapat. Lelang dapat. Rumah, kereta, mewah. Mana style? Tak cukup duit kami bagi derba. Pak Ayus. Pak Ayus nak tanya ni. Apa dia? Hampa bangga sangat dengan pemimpin hampa tu kan. Dia pergi tanah apa hampa sokong kenapa? Apa dia? Pemimpin hampa tu kalah Salman Fitnah tu dengan pemimpin DAP tu kan. Banyak mana pun dia kalah, kami kan puji dan puja dia. Kami akan bayar. Apa masalah hampa? Ya, kami bayar ke tak? Bayar. Habis tak? Dah hanya banyak cerita, kami dah bayar. Kalau dia buat lagi pun, kami bayar lagi. Apa masalah? Bolehlah menyokong orang pemfitnah macam tu Pak Yus. Ini tentang puja dan puji. Awak tak tahu. Mana kalau puja tak Pak Yus, kalau puja dan puji tu maksud dia sampai tahap boleh tutup mata tentang kes fitnah macam tu lah. Ini semua dunia. Ni semua dunia. Kalau kat dunia ni Pak kita Yus, kena Pak Yus jujur dengan saya. Pak Yus jujur dengan saya. Pak Yus tutup mata tadi terbayar tu jadi ke? Hatu. Ayah cik. Pejam mata. Ayah cik. Ingat wajah ayah cik. Ayah cik bukan walik. Pasal apa dia lari keluar? Pasal apa dia keluar? Jangan keluar. Kita kena pertahankan Tok Guru kita, geng. Come on, geng. Kita kena pertahankan Tok Guru kita. Ini kau ajak ni UMNO ni. Ni baru rakyat ni memang cukup kau ajak. Sabar Pak Yus, tutup mata Pak Yus, bayangkan ayah cik Pak Yus. Pejam mata, bayangkan ayah cik. Zikir jangan tinggal. Zikir DAP tu jangan tinggal. Devi. Hamba tahu sebab apa kami zikir DAP? Sebab DAP itu adalah tok nenek kami. Kami adalah kelahiran daripada benih DAP. Walaupun tok nenek kami... Ya. Cerita sikit sejarah tok nenek kami pernah buat persenyawaan di pentas-pentas DAP dan di pentas-pentas PAS satu ketika dulu. Begitu mesra. DAP kawan kita. Begitu mesra dan kasih sayang kami mekar di sana. Walaupun sekali-sekali berlaku. Itulah dia. Subhanallah. Connected. Apa Pak Yus? Hamba tak faham. Hamba tak faham tentang perjuangan. Apa dia? Tapi Pak Yus, orang nak tengok Pak Yus tutup mata bayangkan ayah cik ni. Tolonglah tunjuk muka tu. Tutup mata, lepas tu ajak ratik DAP. Apa pasal Pak Yus
Pak Ayus dengan geng-geng Pak Ayus sibuk nak jaga tepikai UMNO UMNO Kenapa? sebenarnya UMNO ni dah gila dengan PAS ni lama dah. Kami tahu UMNO ni gila dengan PAS. Tapi UMNO tak nak PAS. UMNO tak nak PAS. 60 tahun. Lebih 60 tahun UMNO merayu kepada PAS. Ajak kami bersama sedangkan dia tak sedar yang PAS ini, walaupun dia tahu PAS ini adalah parti jalang, namun UMNO tetap tergila-gilakan PAS. Jantan murahan. Aku dah jual kat sana 46, jual kat DAP, PKR. Kau nak aku lagi? Kau UMNO, kau ni memang tak sedar diuntung. Kau tengok bila kau kahwin dengan PAS, kau jadi apa? Itulah bahana dia bila kahwin dengan jalang. Macam ni. Hang macam kahwin ni, dengan Pak jalang. Yus. Apa dia? Pak Yus. Ha. Kami kahwin dengan PAS, presiden kami jadi tokong macam Pak Yus kata. Yes. Tak dapat jadi menteri, tak dapat jadi Perdana Menteri. Yes. Presiden UMNO jadi macam tu. Yes. Memang macam tu PAS saja ke apa? Memang akan jadi presiden UMNO itu tidak ada jawatan apa-apa. Sebab dia kena buka kepiah. Tapi cerita dia waktu tu presiden PAS jadi baruan rakyat. Jadi duta Timur Tengah. Siapa kata dia jadi baruan rakyat? Apa yang dia buat untuk rakyat? Hang kata presiden. Tapi dia ada jawatan. Jawatan lagi besar. Jawatan tokong yang lagi besar. Hang gelak apa? Jawatan tu tokong lagi besar sebagai menteri. Tapi waktu UMNO bersama dengan PAS, kelas lagi presiden UMNO lah tak dapat pegang jawatan apa-apa. Dia tentang kelas level tokong dengan level balaci rakyat tak sama. Bila masa dia jadi balaci rakyat? Tak. Bawah dia nak mengaku. Buat apa-apa. Baru nak gelak. Tapi dia makan duit daripada rakyat. Tokong memang dia macam ada jawatan. Tokong memang makan hasil sahaja dan tidak memberi hasil. Kau faham ke tak? Okey. Rare lah tokong. Rare. Saya minta maaf Saya tak kata dekat tokong-tokong agama-agama lain. Saya bagi tahu dekat tokong agama PAS sahaja. Jangan main-main. Clear Clear. Clear clear Jangan cuba. Dalam PAS dia memang ada tokong, cuma tokong dia ni bernyawa. Mana longkang mai, angkat jadi tokong, sembah, puji puja. Lepas tu mengharapkan pahala. Kelakar lawak Kan ambil berapa banyak kawasan hari ini dalam negara rugi. Ya, silakan. Ya. Pak Yus. Betul ke sokong PAS ni masuk syurga ni? Jika tak betul, takkan kami nak bagi Tok Guru kami jadi sembahan kami. Takkan kami nak bagi Tok Guru kami jadi puji dan pujaan kami. Sebab dapat syurga. Yes. Pak Yus, jangan pengaruhi saya. Nanti saya terpengaruh nanti. Sahabat, aku tahu hang dah banyak dosa, banyak salah. Aku tahu. Dan hang tak mampu untuk buat amalan kebajikan dan juga amalan Allahumma salli ala Muhammad, amalan sembahan. Apa kata?
Kau sokong je Tok Guru. Kau sokong je Tok Guru. Jahat kita macam mana pun, kita sokong Tok Guru. Betul tak guys? Waalaikumsalam. Hang sokong je Tok Guru. Dengar sahabat. Tersini tangan. Dengar. Jangan terpedaya, jangan terpedaya, jangan terpedaya, jangan terpedaya. Apa harta hang ada sikit hang derma sikit. Aku tahu hang malas nak pergi Mekah, nak pergi haji apa, hang tak boleh pergi. Tapi nya hang sokong perjuangan. Zakat apa semua bagi dalam perjuangan. Waalaikumsalam. Nah. Jadi hang banyak dosa kan? Banyak tinggal solat apa semua kan? Tak apa, hang jangan tinggal Tok Guru. Boleh nak rempit, silakan. Jangan tinggal Tok Guru. Kita jahat macam mana pun, jangan tinggal Tok Guru. Pak Yus, ada orang cakap 8481 kat Pak Yus. Memang cara bagi salam kat Pak Yus macam tu kan? Style orang PAS macam tu. Abaikan salam mesra. Izinkan. Kan? Salam mesra, sama-sama ahli macam tu Pak Yus. Izinkan dia koyak rabak di bawah sana, wahai saudara. Izinkan. Boleh dah izinkan. Dia sedang koyak rabak tu. Tolong jangan tinggal Tok Guru. Tak mau semayang ke apa, tak apa. Ikut Tok Guru, sokong Tok Guru. Ni pesanan ni. Ustaz Wadi pesanan ni. Ikut ulama. Kita dah tahu dah, kita dalam parti kita ada ulama. Tak mau ulama merintah, tak mau. Kepimpinan ulama. Dia pergi cari orang pakai tai apa semua, pakai seluar. Ni Tok Guru duk ada. Sanggup korban diri dia untuk jadi terlibat dalam politik. Tak. Tu aku nak beritahu. Okey, aku nak tanya hang. Ni dua orang ni. Hak mana level lebih mantap? UMNO tu balaci. Balaci kepada rakyat. Hak sebelah ni bakal tokong. Hak mana lagi style? Baru ke tokong? Balaci rakyat ke tokong? Jawab. Jawab. Tulis. Tulis kat komen tu. Jawab. Ni esok tembun pula. Mana jadi, lebih kelas? Jadi YB ni tembun, lagi tambah tembun. Tokong. Balaci lebih mulia. Jangan kira pasal mulia. Kira siapa lagi style. Kami selama ni, kami kumpul-kumpul tokong ni kami letak setiap kawasan. Sebab apa? Mencari keberkatan. Berkat dalam perjuangan. Ambil Tok Guru. Ambil ustaz-ustaz. Jadi pemimpin. Dan jangan bagi buat aja. Kekal sebagai tokong. Hampirlah sampai menteri pun kekal sebagai tokong. Sebab tu masa dia pemerintah dulu minyak mahal. Dengan tak ada pun cukup. Telur tak ada, minyak tak ada. Tapi semua okey. Tokong Kena cakap okey. Okey. Kena cakap okey. Okey, tak ada masalah. Rakyat, patutnya rakyat memang kena bela ayam sendiri untuk dapatkan telur. Saya ada 40 ekor. Saya sendiri, Perdana Menteri, ada 40 ekor ayam bertelur.
Korang yang rakyat biasa takkan tak boleh belayam kalau saya boleh belayam. Ha. Saya tak nak masa telur. Betul tak Perdana Menteri Bersatu cakap macam tu? Ha? Hampa lupa. Hampa lupa. Ni masalah. Kan dia kata lagu tu kan? Sebab waktu tu terlalu baik. Terlalu suci. Terlalu best. Hidup andap, yes. Hidup andap, yes. Hidup andap, yes. Hari ni BN dengan DAP jadi balaci rakyat, jadi baro kepada rakyat. Tengok bila kami merintah. Rakyat jadi baro kami. Ada tak rakyat jadi baro kepada kerajaan Zimbabwe tak? Makna bagi 5 hari je. Bagi 5 hari je. Selesai semua. Puas hati apa? Puas hati apa? Apa am tak jawab ni? Apa am tak kata? Sengap tu kena buah. Makna dia apa yang Pak Ayush cakap tu betul. Betul. Tak kata apa. Betul tak ada penafian dekat komen, tak ada. Tak ada. Berani nak nafi. Dengan aku, siapa dia berani nafi? Ustaz Azai terus pun tak berani nafi dengan aku. Aku kata makan babi. Sengap. Tak kata apa. Berani nak nafi. Orang kata lagi baik makan babi. Sengap tu berani nak nafi. Tak berani. Lah Ustaz Zaidu, Ustaz apa? Ingat level dia petera mana? Tera mana level dia apa? Tahap. Jauh dah menyimpang. Menyimpang Pak Ayush ni. Pak Ayush ni sampai tak ada ukuran jauh menyimpang pergi mana? Simpang kangkung kau simpang mana? Dia ukuran dia nak Pak kira. Dia orang pun tak sokong Pak Ayush ni. Nampak macam mana Pak Ayush ni? Dia ni, kami ni ustaz-ustaz apa, ulama-ulama apa, Ustaz Zaidul ni semua bawah level pada kapiak. Bawah lagi daripada kapiak. Bawah daripada kapiak dalam PAS tu. Betul ke betul? Pasal apa? Ustaz-ustaz PAS, ulama-ulama PAS bawah daripada level kapiak dalam PAS. Tolong jawab. Betul ke salah? Awak Tok Mi, hantar aku masuk dalam ah. Oi, orang PAS dengar ni tak. Bukan masalahnya saya tengah tunggu komen ni. Saya tengah tunggu komen ni. Dia pun setuju dengan aku. Sebab orang PAS je. Saya orang UMNO. Aku orang PAS. Saya orang Barisan Nasional. Depa tak akan bantah aku cakap aku orang PAS. Ustaz-ustaz PAS, ulama-ulama PAS, Ustaz Azhar Idrus bawah pada kepiak dalam PAS tu. Dahsyat. Betul Dahsyat. Tak ada siapa berbantah. Benda betul. Hang pilah pejabat agama mahkamah mana pun aku cakap tu betul. Taraf dia pun teratur je. Apa dia 2,500 tak ada kerjasama langsung. Hang punya viewer tak macam viewer aku Viewer aku dia pasal apa tap screen. Bantu tap screen tu. Hampa kalau nak bagi dekat host, baik apa bagi kat aku. Sebab apa host dapat juga. Tap screen. Tap screen. Mendalam maksud atas. Dekat saya punya screen tu share kan. Ni bukan dalam, tak dalam mana maksud atas tepi-tepi sungai tak dalam Duduk atas darat. Bukan duduk dalam air.
ulama PAS, ustaz-ustaz PAS, depa ni semua bawah daripada kapiak dalam PAS. Level dia. Maqam dia. Sempoi tak, geng? Saya ni, Pak Yus, walaupun berlainan parti dengan Pak Yus, saya pun tak sanggup nak cakap macam tu. Sebab kalau hang tak sanggup cakap, maknanya hang restu lah. Makna level ilmu Pak Yus tu kan. Yelah, Pak Yus ahli PAS kan. Level dengan ahli UMNO punya level ilmu tu, saya tak sampai lagi khazah tu. Pasal apa pula? Lah ni kalau hang setuju, makna kata hang bawah kau. Aku tak setuju. Tak setuju Aku tak setuju mimpi Ustaz Bala tu. Tapi Ustaz PAS, ulama PAS bersetuju, dan tidak ada mana-mana Ustaz PAS termasuk Ustaz Aidus sangkal tentang mimpi Bala. Jumpa Rasulullah. Takbir. Siap takbir lagi. Maknanya level popok ni bawah pada kapiak. Haram jadah punya tu. Hina Rasulullah. Langsung pada baginda Rasulullah. Betul? Hang jual agama. Hang pemain agama, hang biar kapiak pula pemain agama. Sebab tu aku tak izin. Sebab tu kau kata mereka ni bawah daripada kapiak. Awak sekat? Nak pergi mana? Jangan lari. Masuk. Jangan tengok daripada luar, masuk. Masuk. Ada kat luar atau ada kat luar tu? Banyak kat luar. Daripada luar. Awak tak record. Apa tu post. Aku suruh record. Post Hang tengok depa mana? Tengok daripada luar. Depa mana? Masuk. Depa mana berani post live aku? Pada kata macam-macam. Ada berani post? Berani record saja, post tak berani. Oh, depa baru tahu kita nampak depa duduk kat luar. Tengok mau masuk balik. Kita panggil dia masuk. Masuk je. Tak payah. Aku tak hampa nak tengok. Masuk je. Senang boleh komen terus. Tapi tak ada sebiji komen pun tak ada, nampak? Sebiji penafian pun tak ada. Betul lah ulama-ulama PAS, ustaz-ustaz PAS bawah pada kapiak. Tak ada ke jiwa nak cakap Pak Yus tu salah? Mana? Mana boleh, sebab mana benda tu betul. Mana boleh, tak berani lah. Keras orang tu lah. Keras nampak keras. Dia aku nak komen apa ni Pak Yus cakap macam ni. Nak komen pecah skrin. Tak kena. Tak, dia tarik-tarik tu Pak Yus tak? Padam. Dia delete balik. Tak salah, tak kena je. Makin menggila pula Muhammad Seko ni ya. Yes. Masalah dia hampa makin menikui. Aku makin menggila, hampa makin menikui. Lagi dah. Dia. Tengok kawan-kawan semua menikui. Mana berani Ustaz Zahidul lagi tak berani. Nak menikui mana tu? Keluar. Nampak. Nampak? Cerita apa Sofi? Han cerita apa? Sofi, cakap bagi terang macam aku. Tengok aku cakap apa? Ustaz PAS, ulama PAS bawah daripada kapiak. Tepat tu tak ada dah dakwa dakwi. Dapat. Terus duduk yang ni hina dia. Cakap direct. Siapa dia? Macam aku abang direct.
Tonyoh toy. Pantai bagi saya faham. Yes. Cakap bagi terang. Muncul. Cakap bagi dia terang. Dia ni dah sewe. Nah. Lagi mana? Jangan menikah. Jangan tengok daripada luar masuk. Ni cara dia macam mana nak sedangkan masyarakat daripada kesesatan. Jelas, terang. Hanya aku seronok hampa peming Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Hampa ingat benda ni boleh buat lawak main? Mana ustaz-ustaz apa? Hampa buat apa? Tok guru apa hampa buat apa? Sebab hampa haram jadah hampa biar. Weh, tok guru apa, ustaz apa? Hampa ni memang haram jadah. Hampa ni memang biadab dengan Rasulullah. Tak apa hampa tak record, aku record. Hampa tak post, aku yang post. Ada ni? Tak apa, boleh. Post. Boleh. Record, post. Sebarkan. Boleh. Yang mana nak rekod lah. Itu kenyataan keras. Pak Ayuh ni memang serik ke depan je. Pak Ayuh